tak nak warna rambut blonde ke saja. I tak nak rambut blonde dah. To be honest, rambut I bukan macam umur 20 yang. Rambut 20, bolehlah you nak peluk rambut. Tapi umur I dah 40, I tak nak. I less chemical, more to natural. I naikkan balik rambut tu sebab ramai cakap, Sajak try rambut blonde. Memang rambut blonde tu cantik, tapi they're very high maintenance. Dengan sekarang ni anak I dah besar, lepas tu I nanti nak sambung belajar. Nanti lagi 3-4 tahun nanti diorang dah masuk sekolah menengah. Lepas sekolah menengah kita dah ni. For me, I need to cut cost. I lebih natural. I sekarang ni pun dah jarang dye rambut. I tak dye rambut dah sekarang. I dah buang kuku-kuku I. Natural. I'm natural right now. I dah buang kuku, I tak buat kuku dah. Nampak?